Tim dari MAS dah sampai. Rasanya Transnusa masih dalam flight walaupun dia orang bergerak awal. Okay, let's go. Ketibaan tim KJSB daripada Transnusa punya flight. Okay, ketibaan second batch. Okay. Macam mana flightnya, Pak? Aduh, tak bisa tidur. Buka mata, sudah sampai. Rumit kena bagi Baju sama. Bukan tahu lah. Rider Cup. Sama. Tak plan. Finally semua dah tiba selamat. 2 orang sangkut. Kenapa sangkut tu akan di-interview later. Sekejap, interview je. Kenapa kena tahan tadi ni? Salah siapa ni? Salah siapa ni? Asal? Bukan habis makan. Bukan tu. Dia tak confident. Buka orang kawan. Bawa raket sampai 10. Dan juga macam tukang pijat ke. Konsisten. Malam pertama di Jakarta. So hari this time kami nak pergi makan di Wiro Sableng 212 di Kelapa Gading. Jalan agak macet sekarang ni. Estimation half an hour pun sampai. So tomorrow will be our first friendly match dengan tim KCT Bintaro. Bukan kali pertama, beberapa kali dah turun Jakarta untuk main dengan tim KCT. So seperti biasa, KJSB punya tradisi, kalau friendly, kalau kalah kena contribute kepada tabung makanan untuk kita makan di Jakarta ni. Kalau yang kalah tu akan contribute RM50,000 kalah biasa. Kalah biasa RM50,000. RM50,000 RM1,000 je. RM50,000 satu orang. Tapi kalau kena kosong kena contribute RM1,000 seorang. So esok selepas kita tengok berapa banyak kena kawal.